sangat terima kasih. Tadi ramai orang tu Yelah, bergambar semua apa pun. Letih ya? Letih. Nampak letih. Gilah. Tak apa, biarlah kasih naik atas. Dia. Pendek dulu. Jah. Dokong. Pergi buat. Nak uncang. Yelah, Umi. Nak. Mama. Baik. Pegang tangan suami tu. Takut jatuh. Suami pegang tangan. Jas. Baik kain tu. Tahulah dia. Ada suami tu. Umi. Lepas ni Umi kena standby tau. It's my turn. Yelah tu. Standby. Ya. Hari ni anak kita dah berkahwin pun ya. Kita tak kahwin lagi. Duduklah. Alhamdulillah. Sekarang ni awak dah sah jadi isteri saya. Jadi saya nak awak faham betapa pentingnya untuk taat kepada seorang suami dan belum apa-apa hal awak dah bersyarah pula kat saya. Saya bukan nak bersyarah, tapi saya nak bagi tahu awak betapa pentingnya tanggungjawab seorang isteri. Awal-awal perkahwinan lagi, saya kena didik awak. Sebelum awak berlebih-lebih pula bersyarah kat saya, Mas, ini saya bagi tahu awak. Awak pun kena faham saya juga. Jangan tahu nak taat aja pada suami. Suami pun kena faham isteri juga tau. Astaghfirullahalazim. Betul lah apa yang saya cakap ni. Ni saya nak beritahu awak. Lepas habis sekolah saya terus masuk ke universiti. Jadi saya tak banyak habis masa kat rumah. Saya tak reti nak masak dan tak suka nak masak. Awak jangan nak tuntut saya masak untuk awak pula. Lagi satu. Saya tak suka setrika baju. Daripada dulu sampai sekarang mak saya yang setrika baju saya. Jadi awak jangan nak suruh saya setrika baju awak pula Lepas tu